Rakan-rakan, saya tidak dapat menggambarkan keterujaan saya bila anda semua dapat hadir ke teratak saya di hari raya ini. Bolehkah anda cerita sikit pengalaman pagi Syawal anda? Boleh. Dia dah start ya? Ya. Dan kalau kita tengok di belakang ini adalah saudara mara saya yang saya tinggalkan di rumah kerana nak beraya rumah Fedri. And then, lepas saya bersalaman, Lama juga ya sahabat kita menceritakan pengalaman beliau beraya. Ya. Bagaimana pula dengan Dr. Musfaka? Boleh ceritakan sikit pengalaman beraya di angkasa? Baik-baik, saya ke depan ya. Sila. Terima kasih Fetri. Jangan ingat kita di luar angkasa kita tak pergi beraya. Kalau boleh lihat dekat belakang ni, ini adalah kawasan dekat mana saya makan kuih raya. Kadang-kadang tu kita nak panaskan ketupat ke apa semua, kita tarik je throttle ni. Kenapa rasanya saya seperti di scam? Bukan. Kalau lihat di belakang ni, scam itu adalah satu bentuk penipuan yang di mana manusia lalai dan senang terpedaya di media sosial. Kerajaan pun dah memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA. Saya ulangi, ONSA. Jadi saya berdiri tegak pada hari ini, saya nak korang semua berhati-hati. Jangan tekan link yang tak sepatutnya korang buka. Sebab benda tu akan makan diri korang. Sorry. Saya dah terbawa-bawa masa saya dekat space dulu.